Okey, untuk soalan abang berkenaan dengan perbezaan Channa Melasoma dan juga Channa Baramensis tu, saya akan cuba bagi perbezaan yang sesimpel mungkin lah. Pertama, perbezaannya dekat lokaliti dia, di mana Channa Melasoma ni taburan dia sedikit meluas. Dia boleh temui di Asia Tenggara, terutama di Thailand, Malaysia dan juga Indonesia. Channa Baramensis ni pula, lokaliti dia lebih tertumpu. Dia hanya boleh temui di Borneo, terutama di Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Tu perbezaan lokaliti dia. Kalau perbezaan dari segi fizikalnya pula, nak cam Channa Melasoma ni, kena tengok dekat sirip dan ekor dia. Sirip dan ekor Channa Melasoma selalunya berwarna hitam atau berwarna gelap, dengan ada satu kawasan berwarna putih ataupun cerah ataupun kebiru-biruan dekat hujung sirip dan ekor dia tu. Dan kalau korang tengok kat hujung sirip dan ekor dia tu, dia ada satu line warna cerah dekat itu. Untuk Channa Baramensis ni pula, korang kena tengok badan dia, lebih tepat korang kena tengok sisik dia lah. Channa Baramensis ni dekat hampir keseluruhan badan dia, dekat sisik dia tu ada tumpuk-tumpuk hitam. Tumpuk-tumpuk hitam kita panggil sebagai speckle. Tu perbezaan ringkas antara dua spesies Channa Melasoma dan juga Channa Baramensis. Untuk tahu fakta yang lebih lanjut berkenaan dengan setiap spesies, saya ada sediakan video berkenaan dengan kedua-dua spesies tersebut sebelum ni. Jadi korang boleh tengok dekat profil saya, boleh tonton video yang saya dah buat sebelum ni lah, berkenaan dengan kedua-dua spesies tersebut.